Oh. Ni betul. Kalau ini bukan main segan lagi nak suap-suap. Yalah. Nak jaga batas kan? Hari ni kenapa sonok macam? Tak sabar nak hidup dengan abang kot. Abang pun. Nah, sekali lagi. Lagi? Abang? Kalau abang ceraikan Aslin, lepas tu abang kahwin dengan saya, Aslin mesti marah gila dekat saya kan? Mungkin. Tapi dia kena sedarlah yang selama ni pun memang salah dia. Cumanya sayang, abang tak nak sayang bermusuh dengan dia. Okey? Sayang pujuklah dia, cakap baik-baik. Mesti dia faham. Tapi kalau dia tak faham juga, yelah dia mesti nak diberi peluang kedua sebab dia dah berubah kan, dia dah bertaubat. Cuba bayangkan kalau dia marah sangat sampai tak terima. Sampai dia buat benda yang bukan-bukan. Benda bukan-bukan maksudnya? Mana saya tahu. Mungkin bunuh diri ke? Astaghfirullahaladzim. Takkanlah sampai macam tu, sayang. Okey, walaupun abang dengan Aslin ni hidup tak macam suami isteri, tapi abang tahulah Aslin tu dia takkan buat benda-benda yang terkutuk macam tu.